Sebelum ni saya dok cerita pasal akta had masa yang mana semua orang apabila dengar tu dia berkata hutang yang lama yang lebih 6 tahun tu tak perlu bayar. Maknanya pemihutang tak boleh tuntut di mahkamah. Baik, saya dapat satu soalan, dia kata debt collector ganggu dia. Pihak pemihutang ni dia ada ruang dan masa dalam masa 6 tahun untuk dia nak tuntut hutang tersebut lah. Tapi apabila dia dah lebih kepada harta hak masa tu, dia dah tak boleh tuntut di mahkamah. Jelas kat situ langkah pertama tu dah jelas lah. Kenapa dia gunakan debt collector? Sebab dia dah tak boleh tuntut hutang tersebut di mahkamah. Kemudian dia gunakan debt collector untuk tuntut hutang tersebut. Okey? Kalau dari segi undang-undang dah sah, kita tak perlu bayar pasal dari bawah atas masa. Tapi kalau dia gunakan debt collector, kita kena terima hakikat lah bahawa kita kena bayar lah hutang tu. Kalau hampa ni seorang mentor yang kuat, yang boleh tidak tergugat dengan ugutan ataupun cara pihak debt collector nak tuntut hutang tu, teruskanlah tak bayar-bayar hutang. Baik, kalau siapa yang diganggu oleh debt collector, hampa ada niat nak bayar, boleh hubungi saya akan bantu untuk berunding dengan pihak pemihutang, pihak bank atau pihak kredit untuk kita selesaikan. Pertama, kita boleh minta penjadualan semula, kemudian kita boleh buat memohon kepada bayaran penuh. Tapi cadangan saya, lebih baik kita buat bayaran penuh, sebab bayaran penuh ni kita boleh minta pengurangan yang paling banyak dari segi lewat charge, macam-macam charge tertonggak apa semua tu, kita boleh dapat pengurangan. Tapi kalau penjadualan semula ni agak bahaya sikit lah, sebab kadang-kadang hampa dalam 3 bulan tu berbayar, bulan keempat tak bayar, dia boleh terus bawa kes tu ke mahkamah. Jelas kot So bagi mereka yang ada hutang tu, cadangan saya bayar balik lah. Kita berunding dengan pemihutang untuk dapatkan satu jumlah yang jelas dan mendapat pengurangan untuk kita buat bayaran balik.